Murid-murid, okey, sebelum ini cikgu telah berikan kepada kamu bahan grafik berkaitan dengan bahan untuk membuat ulasan. Jadi sebelum kita membuat ulasan, jadi cikgu akan terangkan kepada kamu cara-cara ataupun ciri-ciri ulasan. Okey, yang pertama sekali, dalam ulasan ini perlu ada pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian perlu ada isi tersurat, isi tersirat dan juga kesimpulan. Okey, sama ada kamu nak menulis dalam bentuk perenggan atau tidak, yang tu terpulang kepada kamu. Tetapi cikgu syorkan kamu menulis dalam bentuk perenggan supaya lebih cantik. Okey, semua nak cantik kan? Ya, mesti nak cantik. Baik, jadi kalau kita tengok satu persatu. Apakah yang perlu ada dalam isi tersurat? Isi tersurat ini kita dapat daripada bahan yang kita nampak. Apa yang kita nampak. Jadi dalam tu boleh kita tanya apa yang ada dalam bahan tersebut, siapa yang terlibat, bila, di mana dan juga berapa. Baik, selain itu kita juga perlu kemukakan isi tersirat. Isi tersirat ini tidak ada dalam bahan dan kita perlu fikir sendiri. Betul. Baik, isi tersiratnya ialah kita boleh soal balik. Mengapa perkara itu berlaku? Bagaimana dan juga apakah kesannya? Baik, murid-murid. Baik, kita berhenti di sini dulu untuk kali ini. Kita akan sambung lagi dalam sesi pembelajaran seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih.